MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri keselamatan pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, penambahbaikan itu bertujuan memperkukuh keselamatan identiti rakyat selaras perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Menurutnya, antara ciri-ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultraviolet UV, hologram, geologue, microtext, kod QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Dulu kita ada 23 ciri-ciri keselamatan dan kita telah upgrade kepada 53. Jadi mungkin antara yang baru adalah QR code lah. Di samping kita dah boleh guna untuk apa kita panggil? Dual interface. Slot in boleh, touch pun boleh. Pada sidang media di Putrajaya, beliau berkata selain MyCard, MyPocard dan MyTentera turut akan tampil dengan versi baharu bermula bulan depan. Bagaimanapun, beliau menjelaskan MyCard baharu itu tidak akan dilengkapi elemen Touch and Go.